Ini adalah aiskrim Perempuan tak apa. orange. Perempuan kena jaga. Laki boleh. Masuk lawa. Nak jadi awak. Tak lawa. Aku tak lawa. Awak cakap saya awak. Bukan, saya kata saya masuk. Sampai hati. Saya kata saya masuk. Saya tak lawa. Mana ada ya? Tak baik. Sikit lah. Bolehlah ganti watak ke? Saya rasa saya dah cukup gedik dah. Rahsia. Next 2 week 24 tema apa? Korang nak kalau kru sedikit awal tapi tak payah cari baju pun sebab semua masih ada. Tapi semua mesti ada baju tu. Kalau pelakon Pelakon. Belakang minggu. Mungkin. Awal lah. siapa menggigit? Pelakon mana Siapa yang ikut aiskrim psikopat? Mesti buat Baik beritahu awal. Aku tak ada tu. Kenapa korang gigit aiskrim tu? Saya memang makan aiskrim. Gigit. Makan. Ni makan. Apa? Lah kita bercakap. Saya tak pandai hisap. Buat aiskrim kon okey lah. Buat hisap lah. Aiskrim no. Aiskrim kon boleh jilat. Oh ya. Tu. Ya betul Mek. Siapa jilat? Macam dia banyak yang mau dia macam meja. Kan? Tengok orang lain makan. Dia gigit nak? Gigit. Gigit. Awak seorang je jilat Gigit. aiskrim. Okay. Orang semua gigit. Okay. Aku seorang je lah, saya confess lah. Biasanya orang Bugis tak gigit. Ha? Ha? Apa? Apa? Okey, lagi siapa nak makan apa? Aisyah nak belanja pula. Nak belanja. Shira binti Lokman. Kau Shira betul ni? No, Shira. Shira. Kau tekan balik kau itu. No, Shira. Yeah. Major General. Cik Shira binti Lokman. No, Shira. You are a journalist. Not a police officer. Am I right? Yeah, that's right. So your job is to write stories. Bukan siasat jelaya secara rasmi. Betul? Yeah, but I can do whatever I want. Nah, that incident yang dekat rumah Tengku Azrael. Awak katakan yang awak boleh. Kita berhenti sampai di situ aja. You claim